Ini ada satu soalan yang minggu ni. Bolehkah orang Islam mengundi atau memilih orang bukan Islam sebagai pemimpin? Sedangkan kita tahu beliau mengamalkan budaya dan cara hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan apakah hukumnya? Tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam, pemimpin dia orang Islam. Dia pilih pemimpin yang menguasai urusan diri dia adalah orang Islam. Itu dasar umum yang Quran sebut dan larang kita, waman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat mereka, dia di kalangan mereka. Quran tak benar. Tapi pemimpin yang dimaksudkan dalam nas-nas itu seperti apa? Iaitu pemimpin yang menguasai urusan kita, menentukan dasar kehidupan kita, dan boleh menentukan keadaan pengurusan kehidupan dan agama yang kita hidup di dalamnya. Maksudnya, dia boleh menentukan perjalanan masjid kita, keadaan kita, pengurusan agama, kehidupan. Dia boleh menyekat. Pemimpin yang seperti itu hendaklah berada di tangan orang Islam, melainkan di tempat yang kita tak mampu. Maka kita boleh memilih yang kurang mudarat kepada orang Islam. Adapun pemimpin-pemimpin dalam konteks politik moden, banyak peringkat dia. Ada orang yang jadi pemimpin kita, tapi dia tak menentukan dasar apa. Contohnya, saya buat contoh yang mudah. Pemimpin di tempat kerja kita, kilang kita, pejabat kita. Kita tahu company itu bos dia non-Muslim. Boleh tak kita pergi minta kerja situ? Boleh tak? Cepat patut. Boleh atau tak? Berarti kita telah memasukkan diri kita berada di bawah satu orang yang bukan Muslim. Adakah kita telah melantik orang bukan Muslim sebagai pemimpin? Dia hanya menguasai urusan yang tidak membabitkan agama kita, pentadbiran kilang kita, yang mana kalau kita mau, kita boleh keluar daripadanya. Dia tak menguasai kita. Wakil rakyat yang kita undi, dia menguasai kita ataupun tak? Adakah dia menentukan cara hidup kita? Kita kena tengok. Kena tengok secara, mungkin kalau terlalu banyak dia menentukan. Tapi kalau secara juz'i, dia tidak menentukan. Kerana negara sudah ada perlembagaannya. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada dasarnya. Yang dia tidak boleh ubah kalau dia seorang. Mungkin yang paling boleh dia buat, bagi tahu jalan bocor, jalan berlubang, air tak ada, kawasan pembangunan mundur. Kalau dia dapat bawa urusan itu, undi dia tidak menjadikan dia lebih daripada kita. So kita nak tengok apa yang kita undi. Pemimpin apa yang kita lantik. Kalau yang kita lantik itu, dia tidak menguasai urusan kita dalam erti kata pengurusan yang mencengkam sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin nombor satu, yang segala perjalanan arah kenegaraan kita dia tentukan, maka jika tidak sampai ke peringkat itu, kita boleh lantik. Kita boleh kerja jadi di bawah di guru besar, sekolah yang dia bukan Muslim. Boleh tak? Dia bukan Muslim, tapi dia tak boleh mengubah dasar kementerian. Dia tak boleh menentukan, dan kita juga boleh keluar daripadanya. Dalam negara demokrasi, kita boleh mengundi orang lain selepas 5 tahun. Tapi kalau otak kita sempit, kononnya terlalulah salafi kita ini, sehingga menjadi begitu sempit, pilihan raya tak boleh, demonstrasi tak boleh, semua tak boleh, kemudian kita duk kalut
orang bukan Islam menguasai urusan kita. Itu di atas kebodohan kita. Ruang yang ada, gunakan. Nabi apabila nak masuk semula daripada Taif, setelah dihalang oleh Quraisy, tapi Nabi menggunakan talabun nusrah. Nabi meminta daripada pemimpin Quraisy yang tidak memusuhi Nabi untuk menolong Nabi, iaitu Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi setuju untuk memberikan protection kepada Nabi. Nabi masuk di bawah protection dia. Kembali ke Mekah. Bukan Muslim. So kita kena lihat, jangan terlalu sempit, tapi jangan terlalu naif, sehingga orang boleh juga membuat strategi akhirnya mengalahkan kita. Tapi janganlah terlalu sempit sehingga akhirnya kita tidak ada ruang pemikiran politik yang elok.